Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah buat yang untuk nota, untuk bahan interaktif. Yang kedua, kita akan buat permainan lah, penjana permainan. Okey, contohnya tajuk permainan, selamatkan bumi kita. Okey, latar belakang saya nak lautan, contoh. Ataupun angkasa lepas lah. Angkasa lepas. Okey. Watak pemain. Saya nak Jack. Pejuang. Kemudian cara bermain, elakkan halangan atau tembakan dan tembak musuh untuk mendapatkan markah. Oh, salah eja. Markah. Tempoh masa boleh main maksimum saya nak 15 minit sahaja. Okey, URL ni biarkan dahulu, kosongkan dulu. Kemudian kalau kita nak peringkat kebangsaan, kita ada negeri. Okey, nama dia. Kemudian audio ni kalau nak ada bunyi action pun boleh. Header, silap. Header. Yang ni contohnya cabaran ICT peringkat kebangsaan. Okey. Seterusnya ni music Saya nak action. Kalau tak nak music pun tak apa, kalau tak nak bising buang je. Kalau tak bunyi. Okey, setiap 20 saat kena jawab soalan. Aras ikut sekolah rendah, sekolah menengah, tahun tingkatan. Kemudian untuk jawab soalan 20 second tambahan. Ini adalah kita nak paparkan arahan sebelum permainan bermula. Okey, klik jana. Ataupun satu lagi koma, kita nak ada lagi auto tembak. Okey, dua arahan tambahan. Okey, jana semua. Kita ambil salin macam tadi juga. Copy salin, kita buka dalam sheet baru, Google Drive. Kita ambil new, ambil Google Sheet. Okey, sama juga kita gunakan extension, kemudian app script. Step yang sama kita buat macam bahan interaktif tadi. Okey, highlight, kita paste, kemudian save. Dah save, kita pergi bahagian deploy, new deployment. Kat sini kita klik setting dan web app. Yang ni penting only myself tukar kepada anyone. Dan kita klik deploy. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, authorize, access. Then kita akan beri kebenaran, continue. Okey, ini untuk dihantar ke sheet kita, markah-markah dan sebagainya. Okey, kita copy web app URL, copy, klik done. Kemudian kita masuk semula dalam permainan interaktif ni. Kita cari yang URL, Google App Script URL, kita paste. Okey, dah paste, kita scroll ke bawah untuk kita jana semua. Klik jana semua dan kita ambil prompt AI pula. Salin. Okey, kita buka tab baru untuk kita cari Gemini AI. Okey, Google App, Gemini. Dan kita paste kat sini lah. Paste. Tool, kita ambil Canvas. Kemudian yang ni kita ambil Pro. Dan Submit. Okey, kita tunggu permainan kita siap. Kena tunggulah dulu. Kemudian jika ada error, kita boleh fixkan dia.
Jack Pejuang, Kesan Letupan Zarah, daftar pintar, integrasi dengan Google Apps Script, Google Site Friendly untuk kita copy paste. Kemudian masa mekanik, hak masa 15 minit, habis 15 minit auto game over. Quiz setiap 20 tembakan, dan tembakan adalah automatic, tak perlu klik. Itu arahan kita dalam arahan tambahan tadi. Dan yang ni kita setting tadi, ada negeri. Ada negeri. Jika kita nak buat peringkat kebangsaan, pertandingan peringkat kebangsaan, ada negeri lah. Okay, kita tunggu dia siap dahulu. Yang kita buat sekarang ni adalah untuk permainan interaktif. Permainan interaktif, permainan pendidikan. Okey, ini adalah paparan dia, bumi kita, di mana murid masukkan nama, negeri mana, kemudian darjah tingkatan, nama sekolah. Okey, ini adalah arahan misi dia, jawab kuis hak masa. Okey, contoh Said Kelantan, Melaka pula, Kelantan. Satu Arif, SK Kota. Jadi tahap soalan tu tahun 1 lah. Okey, mula misi dan start. Okey, dia punya tembakan dah auto, tapi kalau kita nak ubah nanti boleh je. Nama murid ada kat atas. Okey, ni kita bagi dia cubaan untuk sekali je. Kita boleh tambah sini 3 kali cubaan. Okey, main semula. Okey, kalau kita lihat sini dah ada nama murid di bahagian ni dah ada nama murid, dan data tersebut dihantar ke sheet kita. Data nama murid, tahun berapa, sekolah mana, negeri mana, dan berapa markahnya. Okey, itu untuk malam ni dan kita boleh share lah ni. Copy, kita hantar ke Google Site. Macam ni, kita punya ni sama kita boleh hantar ke Google Site, Google Drive, kita Google App, cari site, tambah. Okay, page kita tambahlah embed, dan ni adalah kita namakan sebagai pertandingan ICT. Klik done, embed kod, dan kita paste lah. Ok, insert. Kemudian dalam page tadi, home, yang ni kita jadikan sebagai home page, dan home ni kita boleh delete, boleh publish. Contohnya game ICT, contoh game ICT publish, dan kita boleh show view. Ni kita dah publish ni, jadi orang boleh main dan sebagainya. Di mana top agent ranking, ni dah ada. Kalau kita nak tambah, contohnya di bahagian top agent ataupun ranking ni, kita nak tambah nama sekolah, nama PPD, kita boleh tambah kat sini lah. Kat sini kita masukkan, minta dia masukkan. Ok, contohnya Suki Said daripada Kedah, 1M SMK, soalan susah sikit, kota, dan mulakan misi. Tembakan auto. Kalau tak nak auto pun boleh lah. Okey, kita langgar je lah. Dah mati. Okey, kita reload.
dah reload, kita akan dapat nama pemain kat sini lah, berapa markahnya. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam nanti lah. Bye bye.